Tuan-tuan perempuan sekalian, nama itu yang Allah akan panggil dan kita ke depan. Allah panggil nama itu, orang lain takkan bangun. Sebab nama itu satu saja. Kalaupun sama nama dia Ahmad bin Ismail, bin yang seterusnya tak sama. Kalaupun sama Ahmad bin Ismail bin Yusuf, bin yang keempat tak sama. Maka apabila nama itu dipanggil, dia di depan ni. Dia akan datang ke depan. Kemudian filem hidup dia ditayangkan depan semua orang. Bukan 3,000 ya. Filem kehidupan dia bukan 3,000 orang yang akan melihat. Ratusan bilion manusia yang akan melihat. Kalau saya panggil seorang sekarang ni, kita tayangkan kehidupan dia sehari saja untuk hari ini, maka dia tak keluar dewan ni dengan pintu tu, dia akan lari di belakang. Malu sebab baru sehari ditayangkan amal ibadat dia hari ini. Bukan amal ibadat, kerja harian dia hari ini. Laman web apa yang dia layari, barang siapa yang dia ambil, yang dia guna, duit siapa yang dia curi, siapa yang dia mengumpat, solat apa yang dia tinggal, tayang, panggil, sebut. Peliknya kumpulan muflis ini, Allah panggil nama, dia datang berdiri. Ramai tau, tapi seorang-seorang. Lepas satu kumpulan, Allah panggil seorang-seorang. Solat tak pernah tinggal, lelaki ni yang Allah panggil. Puasa Ramadan tak pernah tinggal. Zakat tak pernah culas. Kewajipan haji dia tunaikan. Lelaki ni, yang muflis ni, satu kumpulan yang besar. Apa masalah dia? Solat 5 waktu tak pernah tinggal, puasa Ramadan tak pernah tinggal, zakat tak pernah tinggal. Apa masalah lelaki ini sehingga diisytihar muflis? Allah panggil dulu, lalu dikeluarkan buku amalan, lalu ditimbang satu persatu, maka kita dapat melihat pahala kita seperti mana tuan-tuan dapat melihat meja hijau ini pada malam ini. Nampak tak meja hijau ni? Botol. Di akhirat, pahala itu akan kelihatan dengan mata ni. Nampak tu bukan di alam mimpi. Nampak macam tuan-tuan melihat saya pada malam ni, macam kita tengok dewan tu malam ni. Bila semayang ditimbang, puasa ditimbang, lalu bersusun-susunlah, bergunung gananglah pahalanya, sebab dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal puasa Ramadan, salat 5 waktu, zakat, orang yang buat semua ibadat tanpa gagal. Dan Allah terima dah ibadat dia, Allah terima pula ibadat dia, terima, dapat pahala. Ikhlas. Kenapa dia diisytihar sebagai muflis? Sebab siapa yang pernah dengar ceramah saya, dia tahu dah kisah ni. Sebab setelah habis ditimbang amal ibadat dia, lalu disusun berbukit-bukit, bergunung ganang pahalanya, sebab Allah terima. Ibadat dia power, semayang dia power, puasa dia power, tak ada cacat. Semayang dia bukan yang semayang tengok cicak, berhati jam, bukan. Semayang yang tiada cacat, puasa yang tiada cacat, zakat yang tiada cacat, kesemuanya diterima dan dia melihat pahala ibadat itu. Cuma masalah orang ni ialah bila habis amal puas, contohlah 50 tahun dia solat, 50 tahun daripada dia baligh, umur 15 dia baligh sampai 65 contoh.
So dia semayang 50 tahun, dia zakat 50 tahun, dia puasa Ramadan 50 tahun, semua Allah terima. Habis timbang, Allah pun isytihar. Ni dalam dewan ni kan kita kenal, ada sebahagian kenal antara satu sama lain. Apabila habis ditimbang amalan, Allah pun isytihar. Wahai penduduk mahsyar, di hadapan yang ditimbang sekarang ini Fulan bin Fulan. Sesiapa yang kenal dengan beliau dan ada sesuatu yang nak dituntut daripada beliau, sila tampil ke hadapan. Maka datanglah ribuan orang yang kenal dia. Ribu tu macam ni lah. Kan kawan kita ramai. Kawan sekolah rendah takkan 6 orang. Sekolah menengah takkan 15 orang kenal. Sekarang dah ribu kawan. Follower TikTok pun dah 6,000. Belum follower Facebook. Saya lagi lah teruk juta-juta. Allahu Akbar. Kan ribu. Bila Allah isytihar, datang ribuan datang. Paling depan sekali suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak. Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar. Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar. Isteri kata, ya Allah, itu suami saya. 50 tahun ataupun 40 tahun saya hidup sebagai isteri dia. Ya Allah, dulu saya buat live pakai baju ketat, ribuan orang tengok, dia tak tegur, wahai Allah. Suami saya tak pernah tegur saya pakai seluar jin ketat. Saya buat live, ribuan orang tengok, wahai Allah, saya nak tuntut hari ini. Ya Allah, dia suami saya, dia tak ajar agama kepada saya nak tuntut kepada dia hari ini. Allah bagi tak? Bagi. Apa Allah buat? Ambil pahala suami tadi, letak ke isteri. Berapa tahun tak tegur, isteri duk buat live pakai ketat, 8 tahun. Ambil pahala suami, letak di akaun isteri. Itu baru live, belum lagi keluar rumah tak tutup aurat. Berapa tahun keluar rumah tak tutup aurat? 40 tahun. Tutup tapi t-shirt dekat ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau macam tu habislah ustaz, baru seorang minta, memang pun. Kalau macam tu habislah pahala dia ustaz, baru seorang claim, memang pun. Nabi sebut tak perkara tu? Nabi sebut bahawa akan habis pahala itu. Belum anak-anak. Bila habis, malaikat kata, wahai Allah, pahala dia dah habis. Baru isteri minta, belum lagi anak, belum lagi jiran, belum lagi kawan, belum lagi saudara mara, belum adik-beradik. Bilangan mereka ribuan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu bila pahala dia dah habis, Allah pun arahkan, ambil dosa orang yang minta tu, letak dekat dia. Kumpul dosa pula. Dosa seorang. Kita tengok di belakang 600 kawan kita sedang beratur. 600 kawan kita. Kawan pertama kata, ya Allah, dulu dia hutang RM5 tak bayar. Ganti waktu tu, ganti dengan pahala. Belum duit lah, tak ada duit lah, ganti dengan pahala. Kawan yang kedua,
Ya Allah, dulu duduk di universiti dengan dia 4 tahun. 3 kali saya demam, dia tak pernah rawat. 3 kali saya duduk satu bilik dengan dia, saya demam, saya sakit, dia tak rawat dan bantu saya. Saya nak tuntut hari ni, ya Allah, Allah bagi. Bayang tengok berapa banyak yang dituntut ketika itu di mahsyar. Sebab tu kita hidup, jaga hak kita, jaga tanggungjawab kita. Tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai ayah, tanggungjawab sebagai suami,